Okey, untuk korang yang selalu record video waktu gelap ataupun korang nak shoot video ataupun gambar-gambar produk, aku sarankan korang dapatkan satu magnetic selfie ring light daripada Telesin. Benda ni korang boleh dapatkan dalam option kat bawah. Dia ada option untuk korang pegangkan phone macam DSLR. Korang juga boleh pilih tripod kecil dan korang juga boleh pilih lampu yang cantik ni. Okey, lampu ni dia melekat dekat phone korang ataupun dekat korang punya pemegang DSLR tu menggunakan MagSafe, dan korang juga boleh lekatkan lampu ni terus ke phone korang yang ada MagSafe macam ni ha. And then korang boleh onkan lampu tu dengan cara tekan je button kat tengah-tengah ni, lama-lama lampu akan menyala terus macam ni. Ada 3 mod warna. Yang ni warna orange, korang boleh tukar warna dengan cara tekan je button ni, dia akan jadi warna warm, iaitu warna orange campur warna putih, dan korang boleh tekan lagi, dia akan jadi warna putih keseluruhan. Dia punya kecerahan pula korang boleh adjust menggunakan tombol dekat tepi ni. Korang boleh adjust dia jadi makin cerah ataupun jadi agak gelap sedikit. Lepas tu kalau korang semacam pendek sangat lah, benda ni boleh panjang lagi tak? Boleh, tak ada masalah. Korang boleh tarik keluar macam ni dan korang boleh keluarkan dia punya batang panjang ni. Jadi kalau korang gunakan kamera depan dan korang nak muka korang nampak lebih cerah lagi, buka je lampu ni, cerahkan sedikit lampu dia dan korang punya muka nampak lebih cerah lagi berbanding tak ada lampu, nampak agak kusam sedikit kan. So bila ada lampu, nampak lebih cerah lagi. Dekat belakang ni ada cermin juga tau. So korang boleh alihkan ke tepi macam ni, and then benda ni korang boleh pusingkan ke arah muka korang, and then korang boleh tengok korang ada dekat center ke tak, sebab dia ada cermin yang boleh tunjukkan muka korang ada dekat tengah-tengah skrin ataupun dekat tepi kiri kanan skrin. Benda lampu ni korang boleh dapatkan dalam link dekat bawah. Memang sangat membantu untuk korang shoot video ataupun konten-konten, lagi-lagi kalau korang fokus pada video ataupun gambar-gambar produk. Memang mantap lampu ni daripada Telesin.